Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya mengumumkan ketibaan div-div jemputan. Seterusnya dipersilakan masuk ke Dewan Tetamu Kehormat kita yang berusaha Haziq Hamzah bin Edismani, pengarah IPG Kampus Sultan Mizan, yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu Fadi Zil Ikram bin Ruhaizan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan peringkat IPG tinggi tak? Dah pinjam kejap je, Sebagai ya Allah. pembuka tirai majlis, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa cinta kepada tanah air. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negara. Benci betul. Mohon kerjasama yang amat berhormat yang berusaha serta para hadirin sekalian untuk berdiri tegak baki menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat dan tertib. Tinggi lah. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak di atas peti. Doa dibaca, memohon bakti, semoga majlis diberkati ilahi. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Iskandar Zulkarnain bin Razali untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Mana? Yang sini. Boleh sini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kehadratmu kerana dengan izin dan rahmatmu kami dapat berhimpun di IPG Kampus Sultan Mizan ini bagi menjayakan majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan. Kami memohon keberkatanmu agar majlis ini berjalan dengan lancar, tertib dan mencapai objektif yang dicitakan. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, hiasilah hati kami dengan keindahan iman dan kehasusan budi pekerti. Jadikanlah baik-baik puisi yang bakal kami hayati nanti sebagai wasilah untuk kami lebih mendekatkan diri kepadamu, meningkatkan ketakwaan serta menghargai keagungan seni dan bahasa yang engkau anugerahkan. Ya Allah ya Fa'lul lima yurid, limpahkanlah taufik dan hidayahmu kepada para pemimpin kami, guru-guru kami dan kami para pelajar. Jadikanlah kami bakal pendidik yang berwibawa, yang sentiasa memelihara kesatuan bahasa dan ketinggian akhlak dalam mendidik anak bangsa. Ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, kurniakanlah kesihatan yang baik dan kekuatan kepada kami untuk terus beristiqamah dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Terimalah amalan kami dan jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang dirahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Aku rasa kena ni lah. Kena apa? Kena tunjuk file tu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan. Ya, file ni lah kata kerja. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Melati kuntum tumbuh melata, sayang menambah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, yang tengok sama sembah aluan Lebih kurang pembuka bicara. Sebagai Lebih pembuka kurang je, tirai sikit ucapan, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Haji Hamzah bin Edis Mani, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Tuan Fadli Bil Ikram, Menteri Besar Terengganu, yang dihormati para pensyarah serta pelajar, bakal pendidik Nusa yang saya kasih sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengacara majlis atas kemudi majlis yang cukup tertib dan bertenaga pada pagi ini. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Encik nak pergi mana-mana kita ke? dapat berkumpul dalam suasana yang penuh ukhuwah bagi menjayakan majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan peringkat IPG KSM. Pihak institut ingin merakamkan ucapan selamat datang dan setinggi Sekejap je tinggi kakak. penghargaan kepada yang amat berhormat Menteri Besar atas kesudian meluangkan masa hadir ke kampus kami. Kehadiran yang amat berhormat hari ini bukan sekadar memenuhi jemputan, Tes. malah merupakan satu pengiktirafan besar buat kami warga pendidik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Program penghayatan puisi bulan Ramadan ini dirancang untuk menyuntik nilai kerohanian melalui keindahan sastra. Di IPG, Hello. kita bukan sahaja melahirkan guru yang mahir subjek akademik, tapi kita mahu melahirkan insan yang memiliki kehalusan budi dan ketajaman akal. Bulan Ramadan adalah madrasah rohani. Apabila kita menggabungkan keberkatan Ramadan dengan keindahan puisi, ia melahirkan satu bentuk penghayatan yang luar biasa. Melalui bait-bait puisi Islamik, kita diajak menyelami makna kesabaran, keikhlasan dan ketakwaan kepada Pencipta. Sidang hadirin sekalian, sebagaimana yang ditekankan dalam ilmu protokol, ketertiban dan kesopanan dalam sebuah hal adalah cermin kepribadian masyarakat. Di sinilah Hello. peranan puisi dalam membentuk sasya. Puisi mengajar kita tentang kesantunan bahasa sebagai bakal guru, penggunaan panggilan hormat yang betul dan laras bahasa yang santun adalah kunci komunikasi berkesan. Dalam majlis ini, kita menerjemahkan teori tersebut kepada praktikal agar para pelajar terbiasa dengan etiket majlis rasmi yang tinggi nilainya. Kita mahu guru-guru keluaran IPG KSM dikenali bukan sahaja kerana ilmunya, tetapi juga kerana adab dan tata susilanya. Sekali lagi, syabas saya ucapkan kepada jawatan kuasa pelaksana dan juga barisan pengacara majlis kita yang telah menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi. Kebolehan anda menguruskan majlis yang dihadiri pemimpin tertinggi negeri adalah satu latihan praktikal yang sangat mahal harganya. Kepada pelajar, pelajar, hayati setiap bait puisi yang akan dipersembahkan nanti. Biarlah kata-kata indah itu meresap ke dalam jiwa dan menjadi pemacu semangat
untuk kita terus beristiqomah dalam ibadah. Sebagai penutup bicara, saya berharap agar program ini tidak sekadar terhenti di dewan ini sahaja. Biarlah penghayatan puisi dan kesantunan bahasa yang kita raikan hari ini dibawa pulang dan diamalkan dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam menempuh madrasah Ramadan yang mulia ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, barisan tetamu kehormat, jawatan kuasa pelaksana, serta saudara-saudari pengacara majlis atas komitmen yang luar biasa. Bunga selasih di dalam puan, harum melati penyeri taman. Cukup di sini ucapan tuan, moga diberkati sepanjang zaman. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, 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 hello. Kini, majlis diteruskan ke acara yang dinanti-nantikan. Majlis dengan penuh takzim dan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Fadli Zil Ikram bin Rafizan, Menteri Besar Terengganu untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan peringkat IPG KSM. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Penganjuran Majlis Penghayatan Puisi pada hari ini adalah satu manifestasi yang sangat tepat. Mengapa puisi? Kerana puisi adalah bahasa jiwa. Dalam sejarah ketamadunan Islam, sastra dan puisi bukan sekadar hobi, malah ia adalah wasilah dakwah yang ampuh. Lihat sahaja bagaimana Imam Al-Bukhari mengarang qasidah burdah, atau bagaimana Hamzah Fansuri menggunakan syair untuk menyebarkan ilmu tauhid. Keindahan kata-kata mampu menembusi dinding hati yang keras, yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh bicara biasa. Saudara dan saudari mahasiswa sekalian, saya amat tertarik dengan tema yang menyentuh aspek ketertiban dan kesantunan bahasa. Hello, 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 hello. Terkemuka Mukhtar Muhammad Toha pernah menegaskan bahawa kesopanan dalam setiap gerak-geri dan bicara adalah cermin kepribadian sesuatu masyarakat. Sebagai bakal guru, anda memikul amanah yang berat. Guru bukan sekadar ejen penyampai maklumat atau transfer of knowledge. Guru adalah model sahsiah di sekolah nanti. Anak-anak didik tidak hanya mendengar apa yang anda ajarkan pada buku teks, tapi mereka akan memerhati bagaimana anda berbicara, bagaimana anda menyusun kata dan bagaimana anda menghormati orang lain. Laras bahasa yang santun, penggunaan panggilan hormat yang tepat, serta ketertiban dalam majlis rasmi seperti yang kita saksikan hari ini adalah kemahiran insaniah, iaitu soft skill yang sangat mahal harganya. Jika seorang guru hilang kesantunannya, maka runtuhlah wibawa ilmunya. Oleh itu, jadikanlah penghayatan puisi ini sebagai medan untuk menghaluskan budi bahasa anda semua. Dunia hari ini menyaksikan serangan budaya dan bahasa yang sangat dahsyat melalui media sosial. Kita melihat bahasa dicampur aduk, kesantunan diketepikan atas nama kebebasan bersuara dan adab terhadap guru serta pemimpin kian terhakis. Di sinilah peranan IPG KSM menjadi sangat kritikal. Saya mahu mahasiswa IPG KSM menjadi benteng yang mempertahankan keindahan bahasa Melayu dan nilai-nilai Islamik. Gunakanlah puisi dan sastra untuk menarik minat generasi muda kembali kepada akar budi kita yang penuh dengan adab dan susila. Janganlah kita menjadi bangsa yang maju teknologinya namun miskin adabnya. Sebelum saya mengakhiri bicara, saya ingin berpesan kepada para pelajar, rebutlah peluang di bulan Ramadan ini untuk mengisi dada dengan ilmu dan hati dengan ketakwaan.
Program hari ini adalah titik mula untuk anda memahami bahawa pendidikan itu sifatnya menyeluruh. Ia merangkumi akal, jasad dan juga roh. Saya juga mengucapkan syabas kepada jawatan kuasa penganjur. Menguruskan majlis dengan protokol yang sempurna bukanlah tugas mudah. Namun, anda telah membuktikan bahawa mahasiswa IPG KSM mampu melakukannya dengan cemerlang. Hadirin sekalian, dengan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelancaran penghayatan puisi bulan Ramadan peringkat IPG Kampus Sultan Mizan bagi tahun 2026. Saya mendoakan agar program ini berjalan lancar dan memberi impak yang mendalam kepada seluruh warga kampus. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Bunga melati harum di taman, dipetik gadis buat hiasan. Puisi dihayati sepanjang Ramadan, membentuk jiwa murni insan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RM200, pencetakan bahan RM100, dekorasi dan gimmick RM150, dokumentasi RM100 dan setiap keseluruhannya RM800. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat atas ucapan rasmian yang penuh bermakna itu tadi. Hadirin sekalian, seterusnya majlis memohon izin dan dengan penuh takzim menjemput Yang Amat Berhormat Menteri Besar diiringi oleh Yang Berusaha Pengarah IPG KSM untuk melangkah ke tengah pentas bagi menyempurnakan gimmick pelancaran majlis penghayatan puisi bulan Ramadan. Majlis dipersilakan. Dan akhir sekali menyemarakkan suasana Ramadan di kampus. Dan poin terakhir sekali kita mengandungi penutup, iaitu kita mengharapkan terakhir sekali kita mengandungi penutup, kita menyatakan harapan kita terhadap benda yang dilaksanakan. Dan kita juga memerlukan Dengan berakhirnya pelancaran itu tadi, maka majlis kita sudah sampai ke penghujungnya. Pihak majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas kesudian meluangkan masa hadir ke IPG Campus Sultan Mizan bagi menyerikan majlis kita pada pagi ini. Penghargaan juga buat semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bermula dari segi pangkat yang tinggi hingga pangkat yang paling rendah, iaitu